So kalau kita lihat isu perpaduan ni adalah satu isu whole of a nation lah. Bukan saja di bawah Kementerian Perpaduan, tapi dia berkait dengan semua kementerian-kementerian lain. Dari segi dasar, nombor pertama adalah dari segi dasar. Dari nombor dua adalah hala tuju, ke mana hala tuju negara kita. Ketiganya adalah program-program dan inisiatif di bawah Kementerian Perpaduan. Hari ini adalah hari amanat Kementerian Perpaduan. Kita telah melancarkanlah satu tema baru, adalah bersama membina negara bangsa. Ia adalah satu jenama kita buat branding bahawa semua rakyat perlu rasa kita ni adalah rakyat Malaysia. Daripada kita menunjukkan identiti persendirian ataupun identiti satu golongan. Kita moving forward. So maka cabaran pada saya memang agak besar lah. Kementerian ni tidak banyak agensi sebenarnya. Itu adalah satu kelebihan untuk kita boleh mengawal. Di bawah kementerian ni kita ada Arkib Negara, Jabatan Perpaduan, Jabatan Museum dan Jabatan Perpustakaan. Dan kita ada 3 lagi yayasan di bawah ni, yang Yayasan Tunku Abdul Rahman dan sebagainya. Memang tumpuan kita adalah lebih kepada social touch. Dan kita ni kementerian, dikata kementerian festival lah. Which is kita banyak melibat dalam program-program keharmonian, kemasyarakatan dan keperpaduan. Contohnya perayaan-perayaan ni, kita perlu banyakkan lagi perayaan ni supaya kenal different races. Itu adalah satu cabaran lah untuk kita sebagai dalam kementerian ini. Pada saya ini adalah satu peluang dan ini adalah keunikan kita sebenarnya, kan? Kalau kita melihat pada indeks persepsi ni kan, sebab ini kadang-kadang persepsi ataupun tanggapan ini wujud berdasarkan daripada satu insiden yang berlaku, incident based reaction lah. Contohnya ada satu insiden berlaku, maka adalah karakter-karakter ataupun aktor-aktor politik ni menggunakan insiden ini menjadikan isu ini sebagai seolah-olah isu sangat besar. Padahal ia bukan begitu besar pun. Mengikut laporan, dia mengatakan orang yang memainkan isu sentimen ini ataupun isu politik ni yang mengkaitkan kaum dan agama, politik identiti ni hanyalah 7% lebih kurang macam tu. Tapi suara mereka lebih lantang lah, kerana itu yang kita nampak macam itulah permainan politik sebenarnya yang dimainkan untuk pihak-pihak yang tertentu lah. Tapi kalau kita melihat di ground level, sebab saya daripada sekolah jenis kebangsaan Cina, saya pandai cakap bahasa Cina dan saya dengar apa masyarakat Cina berbual di bawah. Saya sangat rapat dengan masyarakat di bawah. So, tentu saya dengar masyarakat India dan pengundi saya majoriti pun Melayu. Maka kalau kita mendengar isu-isu di bawah ni, mereka tidak sentuh pun isu kaum atau agama. Mungkin mereka sentuh isu harian lah. Isu-isu kos sara hidup, isu-isu bebanan, itu saja. Itu pun tidak banyak. Sekarang kalau kita melihat kerajaan konsisten membantu atau mengeluarkan golongan miskin ni, memang kerja-kerja itu masih berjalan. Tapi pada saya isu ethnic polarization ni sebenarnya saya tidak nampak ia ada satu bebanan ataupun satu isu sebenarnya. Sebab itu ini adalah kelebihan kita. Inilah Malaysia. This is what shows kepada dunia luar. Malaysia ni memang unik lah. Kepelbagaian ini sebenarnya adalah satu kekuatan. Cuma bagaimana kita mahu lagi mengeratkan hubungan antara etnik, hubungan antara wilayah ini adalah dari program-program mengenali budaya-budaya lain. Kalau saya tak kenal, maka orang kata tak kenal maka tak cinta. Kalau saya tak kenal budaya orang Melayu, maka mungkin saya rasa mungkin tak faham. Mungkin saya rasa macam jauhkan diri saya. Kalau saya tak faham apa adat dan resam saudara-saudari kita yang berada di Sabah Sarawak, mungkin saya rasa saya jauh dan terpisah. Sebenarnya ini isunya bukan etnik kaum ataupun polarization, isunya adalah pemahaman ini kita perlu mantapkan. Sebab itu saya kata dalam Kementerian Perpaduan ini sekarang kita telah melancarkan hormat dan juga faham dan juga ingat. Ini ada satu benda yang telah dilancarkan. Kenapa kita kena faham? Maka kalau kita tak faham benda tu, sekarang soalnya bukan tak faham, orang tak buat tak faham lah. Inilah jadi punca. Orang kat bawah ni gunakan sentimen-sentimen ni, pecahkan lagi kauman. Inilah Malaysia kita. Saya walaupun saya orang India, saya lahir di Malaysia. Saya akur dan bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa kebanggaan saya sebab it's our national language. Ya, dan bahasa-bahasa lain semuanya dikata allow you to practice lah. Perlembagaan tu adalah jelas. Kita hak semua masing-masing dijaga. So dari saya nak cakap dalam bahasa kasar sikit, dari celah mana sebenarnya kita nak cakap kita ini sebenarnya ada isu-isu ni, kecuali orang politik yang mainkan sini.